Hello, Assalamualaikum semua dan selamat malam. Alright, jadi hari ni forecasting kita lambat sikit sebab saya kurang sihat. Apa pun, Alhamdulillah ada tenaga untuk korang malam ni, insyaAllah. Okay, alright, so sebelum tu kita nak start forecasting. Hari ni korang nak cari apa? Walaupun lambat sikit, tak apa. Saya tengok goal pun sideway. Okay, alright. So hari ni kalau kita tengok balik follow arah daily sebab hari tu weekly monthly masih kekal sama lah. Jadi saya review balik. Okay, untuk follow arah kita, follow arah daily masih lagi sama. Masih lagi sama lah yang saya forecast malam. Kalau ikutkan ni adalah follow arah daily. High shadow, low shadow korang marking. Filter H1 sebab formula daily adalah daily H1 F15 M1. Kita cari satu persatu, bongkarkan ke semua ni. Tapi kalau kelas follow arah saya akan ajak lah benda ni detail. So hari ni saya akan ajak korang sampai H1 pun dah cukup. Korang boleh buat duit, tak payah masuk kelas pun tak apa. Tapi kalau korang dah hargakan ilmu, sila. Okay, alright. So cari H1, buka time frame H1. Okay, H1 cari apa? Bearish. Sebab direction kita sell. So H1 just cari tukar arah bearish. Trademark saya ni tukar arah. Tukar arah tu maksud dia candle je lah. Okay, so siapa yang belajar dengan saya, dia tahu tukar arah itu apa? Candlestick. Okay, ni first yang semalam yang saya buat forecasting. Bearish pertama ni lah entry point kita. Kalau korang tengok sebab semalam kita tengok fly terjadi ke setup ni. Okay, jom kita kira dulu. Sebelum dia fly, dia buat junaman dulu, nampak tu ada spike shadow tu. So kalau ikutkan size zone ni adalah size yang ideal lah, yang kita boleh instant 20 pip je guys. So kiraan junaman dia 170 pip. Takkan tak cukup. Kalau dia break balik lah, dia patah balik kat sini, dia break 30 pip. Kalau korang jenis tak suka BE, korang tak collect nak 1 juta pip, tak kena lah 1 juta pip. So dia patah balik dan korang kena cut loss 31 pip sebab dia break dekat atas. Ni body break pada shadow. So matikan yang lama. Ini kita panggil H1 punca. Sebab menyebabkan dia dah turun 170 pips. So bila dia dah cancel out, kita akan tunggu H1 merah baru. Jadi persoalan ni, ada tak H1 merah baru? Jom kita cari. Kat mana H1 yang seterusnya? Bullish, merah. Inilah merah yang seterusnya. Marking balik high shadow, close candlestick. Itu cara marking tukar arah. Kalau follow arah, high shadow, low shadow. Okay, tengok dulu. Berapa pips ni? Kalau kita instant boleh ke? Boleh. Dia kalau ikutkan syarat-syarat instant adalah 70 pip dan ke bawah ni dibagi 90 pip kan. Kalau tunggulah pullback sedikit. Kiraan sini sampai ke 70 pip yang kita nak. Kita off magnet dulu. 70 pip dekat area situ. Agak-agak pullback sikit. Terus tarik je kotak ni. Kotak ni area. Sekejap tu congak je. So area situ. Jadi adakah dia tak berjaya? Dia berjaya guys. Dia pull back, ada floating dalam zone dalam 30 pip, and then junam lebih kurang 120 pip, nak dekat 130 pip. Bukan tak berjaya, berjaya. Cuma kali ni semalam punya follow arah dia tak pergi jauh. Dia tak pergi jauh macam kita nak lah. Kita target kalau boleh kita nak pergi jauh, junam 500 pip, 1000 pip, 2000 pip. Tapi tak bagi. Lagi satu, Papa Zola kita berada di atas border. Kalau ikutkan semalam, dia close, open. Kalau ikutkan berada di atas, daily masa ni tengah buat warna bullish. Jadi kita nak cari sell. So agak sukar sebab apa? Dia kena melepasi Papa Zola, bagi daily jadi warna bearish balik. Barulah sedap jenam. Kalau pada masa ni, okey sikit sebab kita memang dah border Papa Zola. So masa kita tengah running ni, dia memang daily tu warna bearish. So patutnya dia kena junam lagi jauh lah. Cuma apakan daya, price dia nak naik juga. Dia nak bagi peluang re-entry. So pada hari semalam, berapa kali zombie dia bagi? Ada 1, 2, and then malam ada news. Tak silap saya 8.30 malam. Pacak CPI, tak silap saya 1000 pip naik. So sebenarnya kita tak ada setup lah. Masa tu dia pun dah settle yang second tukar arah tu. And then lastly dia buat satu yang terakhir. Cumanya kita tengok pukul berapa dia buat. Ini kita tengok dia close. Kalau dia open pukul 11, baru masuk pukul 12 malam. Kita dah tidur dah masa ni. Kedai tutup pukul 11.30 malam kalau siapa yang belajar dengan saya. Tapi kalau korang burung hantu, kita akan cari entry dekat situ lah. So boleh ke kita entry? Kalau ikutkan saiz kiraan ni, besar ni, 340 pip bukan 70 pip. Inilah kita ajar dalam kelas. Kita ajar cara filter.
filter M15, filter M1, cara entry prime, cara entry Papazola. Itu kita akan ajar lebih detail lah. Jadi korang tengok yang ni pun dah cukup dah. Pakai H1. Cuma yang H1 kali ni korang tak ada pullback. Itulah kelemahan belajar free. Okey lah tu. At least korang dapat juga ilmu. Kalau korang tak pakai cara entry saya pun tak apa. Korang pakai je cara entry korang masing-masing. Pakai breakout ke, pakai engulf ke. Ikutlah. Korang kan pandai. Okey. Hari ni. Okey. Hari ni kalau ikutkan dia dah buka market kat sini. So kita nak entry berdasarkan semalam punya dah lambat. So apa entry yang ada pada hari ni? Jadi kalau kita ajar korang hari ni yang boleh entry kalau ikutkan teknik prime dia keluar tak setup. Prime daily. Siapa yang belajar prime dia tahulah apa itu prime. Okay, prime daily dia buat buy. Maksudnya hari ni dia akan jadi short buy ataupun kita panggil high risk buy. Walaupun follow arah cakap sell, direction kita sell, tapi prime buat buy. So apa yang kita target adalah kita nak bagi prime buat sell. Hari ni nampak gaya dia boleh buat sell hari ni. So sebenarnya momentum pada hari esok akan ada. Mungkin malam ni sidai sikit. Kalau malam ni Junam turun pun tak ada masalah. Dia still akan buat prime juga. Dia yang tak ada prime, kalau dia tiba-tiba fly sampai daily tu jadi warna bullish, dia jadi bullish, dia tak ada prime esok. Dia kena tunggu another next day buat prime lagi lah sampai kita boleh swing balik sell. Untuk hari ni saya cakap high risk buy, prime sell pun tak ada. Okay, yang penting kalau korang nak entry juga pada hari ni, teknik Papazola main peranan yang besar lah hari ni. Sekejap lambat je internet. Okay, Papazola kita, kalau korang tengok Papazola, sekejap kita on balik magnet kita. Kita bagi kat sini. Tengok apa yang ada dalam Papazola ni. Papazola kalau ikutkan dari segi teknik yang saya ajar SNR. So dia ada dua entry lah. Yang pertama dekat sini korang dah entry first round. Dia dah membentuk satu resistance. So ini adalah instant entry lah. Dah running lah lebih kurang. Kalau price dekat situ lebih kurang berapa Sekejap saya marking satu price. Ini adalah entry pertama korang. Siapa yang tak belajar ni, ini kita ajar juga dalam kelas. So ni running lebih kurang 37 pip. Tak banyak pun, sikit je. Lepas tu dia counter, dia buat balik prime, setup entry buy dekat sini. Ni setup entry buy. Semuanya zone dia adakah 100 pip dan ke bawah untuk kita instant. Masih lagi zakat 60 pip. So kita tak tunggu pullback. Instant terus dekat sini. Tekan buy, floating sikit. And then tekan dulu. So dia naik lebih kurang dalam 78 pip. Okey, lepas tu dia turun balik. Bila dia turun balik, dia buat setup sell yang seterusnya kat mana? Ini adalah re-entry kita. Ni adalah re-entry lah. Okey. So maksudnya kita dah tekan dekat sini. Okey, size zone dia masih lagi bawah 100 pip. Instant dan dia dah running lebih kurang 170 pip. Masih okey. Dan sekarang ni kalau korang nampak dia tengah patah balik. So ini tips yang saya boleh bagi korang kalau korang nak entry kejap lagi. Okay, dia bila dah pergi patah balik. So kita tak recommend lah ambil RTM. Maksudnya terus tekan dalam zone yang sama. Ni kita panggil take the risk. Take the risk TTR. Kalau korang nak, okay, guna risk yang sama. Jangan bagi break resistant. Faham Tapi yang the best one, kita nak cari yang fresh. Fresh setup lah best. So ikutlah risk reward yang baru. Kita sengajakan break resistant. Kasih break. So bila dia break resistant, okay, cara nak break resistant dia kena buat bullish je guys. Bagi dia buat bullish dulu. Bullish. Lepas tu biarlah. Kalau dia nak momentum ke apa, biar je. Asalkan dia bawah border yang saya marking ni. Lepas tu dia buat satu candle merah. Merah candle ni dia akan membentuk satu resistant. Ini fresh. Korang sell balik. Okay sell balik. Pastikan bawah border. So ambil yang based on yang setup baru. Lebih fresh. InsyaAllah pergi. Tapi risk kat situ lah. Kalau dia break korang cut, tunggulah resistance baru selagi bawah border. Kalau dia fly, dia contoh, korang dah interest dia fly, dia break, korang cut. And then terus one shot ke atas. Bila break ke atas, korang tunggu apa? Tunggu support je guys. Tunggu dia buat satu merah, satu bullish. Buat support, buy. Okay, buy ke atas pula.
Ulang-ulang je. SOP ni ulang-ulang. Siapa yang belajar dengan saya SOP Papa Zola yang paling senang. Okay. So, kalau dia berada di atas, dia cuma tak sehala dengan follow arah. Follow arah cakap sell. Kalau dia berada di atas, kita panggil memang hari ni setup prime high risk buy. Okay tak apa. Pelan-pelan. Korang belajar yang mana ada. Ambil yang ni dulu. Ini lagi senang. Okay. Alright, so ini forecasting hari ni. Apa pun, jangan lupa tekan button follow. Siapa yang nak belajar kelas kita follow arah Papa Zola Prime, korang pergi tekan kat bio, ada link. Okay bagi tahu saya kelas memang ada harga. Kita tak ada buat free. So, ini memang platform education lah. Kita bagi tahu saya education. So, kalau korang nak belajar free, ambil yang mana yang saya dah ajar ni. Atau kalau tak minat, korang belajar dekat YT, dekat social media lain yang ada orang ajar free. Boleh, no problem. Ikut masing-masing, okay? Alright. Terima kasih menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.